Hai semua, selamat datang balik ke channel ni. Hari ni kita nak borak santai sikit pasal satu topik yang tengah hangat diperkatakan netizen. Ramai yang kata, Bella Astilah ni rupa dia macam Siti Nurhaliza masa muda dulu. Betul ke tak? Jom kita borak. Semua ni bermula bila beberapa keping gambar dan video Bella tular dekat media sosial. Netizen mula komen, muka dia ni macam Tok T zaman muda lah. Ada yang bandingkan bentuk muka, senyuman, mata, sampai aura lembut tu pun orang kata sama. Kalau tengok betul-betul, memang ada sikit persamaan. Muka oval dan lembut, senyuman manis, gaya yang simple tapi nampak ayu. Siti Nurhaliza masa awal karya pun terkenal dengan imej sopan, lembut, dan natural. Bella pula sekarang pun selalu tampil dengan gaya yang tenang dan tak over. Reaksi netizen pun macam-macam. Ada yang kata, setuju 100% macam Tok T muda. Ada juga yang kata, tak sama pun, masing-masing ada aura sendiri. Tapi kebanyakannya puji, sebab bila orang samakan dengan Siti Nurhaliza, itu kira pujian besar lah. Tok T kan legenda. Apapun, Bella Astilah tetap Bella Astilah. Walaupun ada orang nampak persamaan dengan Siti Nurhaliza, itu cuma dari sudut rupa dan aura. Setiap orang ada keunikan sendiri, suara, cara bercakap, cara bawa diri, semua tu tak boleh disalin 100%. Bagi aku, mungkin ada sikit vibe yang buat orang teringat Tok T zaman muda. Tapi Bella tetap ada identiti dia sendiri. Dan yang paling penting, dua-dua ni wanita yang berbakat, sopan, dan disukai ramai. Jadi korang pula macam mana? Korang nampak tak Bella Astilah ni ada era Siti Nurhaliza masa muda? Atau korang rasa tak sama langsung? Tulis pendapat korang dekat ruangan komen. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita boleh borak lagi topik-topik panas tapi santai macam ni. Jumpa lagi, bye!